أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sedang jemaah yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi marilah kita semua mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah serta inayah pertolongan yang Allah taala kurniakan kepada kita, yang menggerakkan kita pada malam ini untuk hadir ke rumah Allah taala, untuk kita teruskan ubudiyah kita kepada Allah, kehambaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menerima segala amal soleh yang kita laksanakan. Jadi insya-Allah kita sambung bicara kita berkait dengan hikam. Pada kata dia, faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar. Yang bermaksud, maka barang siapa melihat kaun, yakni alam, padahal tiada dipandangnya hak ta'ala, tiada dipandangnya Allah ta'ala dalam, maka senyum telah menegahkan akan dia ketiadaan pandang demikian itu akan wujud anwar yang membukakan daripada haqaiqul anwar, hakikat segala cahaya. Baik. Jadi apa dia maksud daripada hikam dia ni? Kata tu ulama ni, tuai syarah kepada hikam ni, kata dia yakni barang siapa iaitu hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni kita semua barang siapa melihat ia akan kaun, yakni melihat alam, melihat kejadian Allah Subhanahu wa taala, sama ada manusia ke, binatang ke, bukit buka ke, sungai ke, gunung gane ke, semua perkara lah, ni atas bawah kiri kanan tu. Barang siapa melihat ia akan kaun, yakni alam kejadian Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah taala, dan tiada memandang ia Allah taala dalam kaun itu yang menjadikan. Dia tengok tu dalam keadaan dia tidak tengok Allah yang menjadikan akan perkara tersebut. Dia tidak tengok Allah Ta'ala yang menjadikan alam tersebut, yang menciptakan alam tersebut. Maknanya dia tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Tengok saja-saja tapi tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam itu tidak menyebabkan hati dia itu terpaut kepada Allah Ta'ala. Tengok alam, tengok semata-mata tengok je. Dia tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Ini ialah daripada kalangan orang buta mata hati ataupun tidak ada cahaya di dalam hati dia.
Tidak ada cahaya iman di dalam hati dia. Hati dia tidak nampak Tuhan, tidak ada tauhid. Walaupun mulut tu sebut la ilaha illallah, tapi hati tu tak ada la ilaha illallah. Walaupun mulut dia sebut Allah Ta'ala itulah yang menjadikan segala-galanya, tapi hati dia tu tidak sedar bahawa Allah tu menjadikan segala-galanya. Allah kata hati dia tu putus daripada Allah. Hidup dia dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lupa lala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tidak memandang Allah Ta'ala yang menjadikan dan yang memerintahkan, yang mentadbir alam itu. Rabbul Alamin. Dia tidak sedar, dia tidak khabar, dia tak nampak Allah Ta'ala itu Rabbul Alamin. Jadi orang lagu ni sekiranya dia kekal dalam lagu ni, maka hati dia tu maknanya gelap lah. Hati yang gelap, hati yang tidak ada cahaya taqwa, tak ada cahaya iman, tak ada cahaya tauhid. Tapi kalau dia didik hati dia, dia bersihkan hati dia gosok cermin hati dia, dengan zikir, dengan ilmu, dengan ibadah, yang mana bila seseorang tu dia duk gosok, katok hati dia tu, lama-lama hati dia itu akan mula nampak. Akan nampak lah. Cahaya tu akan masuk. Sama ada masuknya cahaya itu dengan dia itu buat ibadat kepada Allah Ta'ala, ataupun Allah Ta'ala sendiri masuk cahaya tu dalam hati dia, dengan cara Tuhan sendirilah. Macam-macam cara Tuhan boleh masuk cahaya dalam hati dia tu. Jadi bila af'alullah, dalam segala perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nampak segala perbuatan dia itu adalah terbit daripada Allah. Ataupun segala perbuatan alam, sama ada gerak ataupun diam, semua itu adalah perbuatan Allah, ataupun digerakkan oleh Allah, ataupun didiamkan oleh Allah. Dia tak nampak. Ataupun dia panggil, dalam istilah tasawuf dia panggil tauhid af'al. Mengesahkan Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Dan tidak bergerak satu perkara melainkan dengan Allah Ta'ala, dengan kudrah dan iradah Allah. Tidak berlaku satu peristiwa melainkan dengan kudrah dan iradah Allah. Semuanya berada di bawah ta'aluk kuasa Tuhan belaka. Dia mula khabar lah. Dia mula sedar, dia mula nampak, semua ni kerja Tuhan. Sakit, demam, senang, susah, kenyang, lapar, segala perkara, jatuh, bangun, malas, siap, dia nampak kerja Allah. Mula nampaklah dalam hati dia tu. Mula berasa. Tidak sekadar tahu je, tapi tak berasa dah. Hati dia mula merasai tauhid. Mula merasai lazatnya memandai kepada kerja Allah. Dia tak nampak Tuhan dah. Tak nampak Tuhan. Dia nampak segala benda, nampak kerja Tuhan dah. Kau tu kerja Tuhan, kau ni kerja Tuhan. Nampak. Ni Allah Ta'ala buat begini, Allah Ta'ala buat begitu. Dia tak nampak makhluk dah. Dia nampak kerja makhluk. Mata tu tengok ke makhluk, tapi hati tu nampak Allah. Tak nampak Tuhan. Nampak dengan apa? Nampak dengan hati. Nampak dengan hati. Hati tu berasa. Apa lagi nak bui perkataan tu, nak suruh kita reti. Mula reti tu. Ni segala benda ni adalah perbuatan Allah Ta'ala. Tidak perbuatan makhluk ni, perbuatan Allah. Mula masuk dalam hati dia. Jadi nak dalam hati dia tu. Nampak? Ni hak peringkat mula-mula. Peringkat mula-mula orang hak mula memandang Allah Ta'ala dalam alam, mereka melihat segala perbuatan itu ialah perbuatan Allah.
Allah Ta'ala zahirkan perbuatan alam itu melalui kejadian-kejadian yang ada. Allah Ta'ala zahirkan perbuatan dia. Allah Ta'ala nak menunjukkan kepada makhluk bahawa dia tu ada. Dia tu wujud, dia tu berkuasa, dia tu mengadakan, meniadakan, menjadikan, menghancurkan. Tidak semata-mata kuasa lah, memang kerja dia sungguh tu. Kerja dia sungguh tu. Maka dia ada sah daripada hamba berjabat, yakni bergantung, berpegang atas segala fi'ilnya. Maka dia tidak lagi bergantung atas perbuatan dia, tetapi dia bergantung atas perbuatan Allah. Maknanya, kalau Allah Ta'ala tidak izin, maka tidak akan terjadi. Kalau Allah Ta'ala tidak ada kehendak pada perkara itu tidak akan berlaku. Kalau berlaku pun bukan kerana perbuatan dia ataupun perbuatan makhluk, tetapi yang berlaku itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia makan, maka dia kenyang, maka dia nampak yang mengenyangkan itu Allah. Dia jatuh sakit, maka dia melihat yang memberi sakit pada dia itu adalah Allah. Lalu dia berubat di hospital, nak cocok, nak bedah ke doktor, lalu siar, maka dia lihat yang menyembuhkan itu ialah Allah. Dia nampak kerja Tuhan berlaku. Gotu kerja Tuhan, ni kerja Tuhan. Tak ada kerja makhluk ni, tak ada apa satu, tak ada kuasa apa. Hati dia ni. Hati dia ni. Jadi perbuatan makhluk, perbuatan hamba tu tak boleh nak pergi berapa. Tak boleh nak bersandar, tak boleh nak bergantung. Dia bergantung dengan Allah. Kalau Allah Ta'ala kata ha gak ha. Kalau Allah Ta'ala kata kun fayakun. Gitu ya semua. Setiap masa, setiap detik keadaan dia. Bila dia ni mula melihat Allah Ta'ala dalam segala kejadian alam. Kata alim ulama, orang Allah Ta'ala buka pandangan ni dalam hati, sekurang-kurang darajat tok wali. Tok wali. Sekurang-kurang tok wali. Bila hati dia mula melihat Allah Ta'ala berlaku dalam segala kerja buat. Paling dah. Paling dah. Jadi dia berasa makhluk ini tak ada kuasa ke apa. Perbuatan makhluk itu tidak ada apa-apa makna. Dia tu duduk buat projek gotu ni, buat projek gan. Gerak-geri itu dia nampak makhluk. Orang hak apa pada tauhid af'al ni, dia tak nampak makhluk, dia nampak Allah. Di dalam fikiran dia, dalam perasaan dia, melainkan Allah. Allah. Makhluk tak ada kuasa. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya melainkan dengan Allah Ta'ala berlaku. La haula, tidak ada daya upaya nak buat taat. Wala nak tinggal maksiat. Wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk buat taat. Illa billah, melainkan dengan Allah. Dengan kuasa Allah. Dengan iradah Allah. Dia sendiri tak ada daya, tak ada upaya. Hanya di bawah tadbir Allah. Tak ada usaha pun tadbir makhluk. Urusan Allah Ta'ala berlaku. Sesuatu Allah Ta'ala berlaku. Dia tenggelam dalam tauhid. Dalam perbuatan Allah. Tenggelam dalam perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Atau kepadanya yang mendirikan pada yang wajib. Dan atasnya mengasihi hingga galik ia kepada segala bahagiannya dalam segala hak Tuhannya. Pada jalan syukur dan ubudiyah baginya. Atau kepadanya, atau dia melihat alam itu di sisi Allah. Alam itu di sisi Allah. Tadi dia lihat guana. Dia memandang Allah Ta'ala di dalam alam. Ini dia memandang Allah di sisi alam. Bila dia tengok alam, maka di sisi alam itu adanya Allah. Allah Ta'ala menzahirkan segala sifat-sifat dia kepada alam ini. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tak ada Allah Ta'ala zahirkan segala perbuatan dia. Nah, sifat-sifat Allah Ta'ala zahirkan pada alam. Allah Ta'ala zahirkan sifat ilmu. Allah Ta'ala nak zahirkan sifat ilmu. Kehebatan ilmu dia, Allah Ta'ala pun tunjuk melalui ciptaan dia. Maka manusia pun kajilah ciptaan dia. Ciptaan Allah. Allah Ta'ala sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Daripada diri kamu, adakah kamu tidak melihat diri kita sendiri tu, kamu tak tengok ke? Allah Ta'ala kata. Maka manusia sebut kaji diri sendiri, tengok kejadian Allah. Tengok Allah Ta'ala buat. Matanya, lidahnya, orang mencipta manusia itu ialah Tuhan yang sangat mengetahui. Sangat hebat ilmu dia. Kalau yang menjadikan manusia ni tidak hebat ilmu dia, maka dia tidak akan jadi manusia. Tak jadi manusia. Maksudnya bila dia perhati alam, dia perhati, dia tengok sifat Allah. Dia tengok sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zahir sifat Allah Ta'ala pada kejadian dia tu. Ni bagi orang yang ada mata hati. Kalau orang mata hati gelap-gelap. Hak tadi lah. Tak nampak gol satu. Kalau tengok apa dia ni, batai kayu, cokoh gitu. Dia tak ada rasa gap. Tak ada rasa gap. Tengok saja. Tengok lembu kambing je semata-mata. Dia tak terbuka hati dia tu kepada Allah. Ni hak memang orang hak tak ada mata hati. Orang tak ada mata hati, tak ada makrifah. Tak ada makrifah. Tapi kalau orang ada makrifah, dia akan nampak. Akal dia tu akan mana kata menuju kepada Allah Ta'ala. Hati dia tu, mata akan suluh Tuhan. Akan suluh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang tengok Allah di sisi alam. Bila dia tengok alam, dia tengok apa yang terzahir dalam hati dia. Yang terzahir ialah sifat-sifat Allah. Sifat ilmu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Ta'ala sebut. Rabbana wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tiadalah kamu jadikan benda ni batila, sia-sia. Ni ucapan orang yang ada mata hati, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Orang yang tak ada mata hati tak kata apa, duduk dia bodoh ketok gitu. Tengok saja lah. Potiku tengok besi. Tak tengok agak apa. Potiku tengok besi. Supaya orang tak reti ke enjin kereta. Dia tengok saja enjin. Tengok ngepak segi dengan waya-waya ke apa. Tengok berapa kereta aku pun. Tengok. Berapa dia tak boleh buat agak. Tak ada ilmu tu. Tak ada cahaya tu. Dalam hati dia tak ada. Dia tengok saja. Tengok tokoh-tokoh. Orang ada mata hati. Kalau dia tengok perdalam tu. Kenapa dia nyakit, kenapa dia pucuk gitu gini tu. Dia nampak tembus fikiran dia tu. Kita dengan Tuhan, bila kita tengok kejadian Tuhan tu. Ada orang tengok super tu, tikus tengok mesti tengok saja-saja tu. Ada orang dia tengok tu, siapa ke Tuhan dia nampak. Ada nampak perbuatan Tuhan, ada nampak sifat Tuhan. Allah Ta'ala sebut, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak. Maha sucimu ya Allah. Tak ada kekurangan rasa. Faqina azabannar. Rubah beleping dia ni. Kerana apa? Kerana takjub dan hairan dengan ilmu Allah Ta'ala. Kalau kata orang kenal Tuhan, orang yang beriman, orang yang mengucap. Orang kafir pun kalau dia perhati, dia kata, tidak kerja, tidak
kata jadi sendiri ni, dia ada kuasa luar biasa yang menjadikan. Ada saintis Amerika tu nama kepada dia penting ingat. Kok cacat. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Stephen Hawking ni tuai OKU. OKU naik kursi roda. Naik wheelchair. Tapi wheelchair dia tu boleh ikut arah dia. Nah, kepala lagu ni. Tak gerak. Kaki tangan tak gerak. Tapi otak lebih pada komputer. Otak. Dia buat kajian dah. Alam semesta. Nah. Black hole je dengar black hole. Black hole tu dia jumpa. Black hole. Di angkasa tu ada satu lubang macam lubang bola hok gelap. Dia jumpa tak lagu mana jumpa. Dan lubang ni dia akan sedut bintang-bintang hok mati. Sedut. Dalai tu tak tahu gapo dia dalai tu tak tahu. Tapi ada suatu tenaga yang kuat untuk sedut. Dia jumpa ke mana kita tak tahu. Ilmu dia. Dan dia ni asalnya dia tidak Islam lah. Dan dia etis. Sebenarnya dia etis. Tapi bila etis pun dia kata dia ada sendiri. Dia tidak boleh mencipta diri sendiri. Mesti ada kuasa yang luar biasa. Dia tak percaya ke Tuhan. Maksud kata tak percaya ke Tuhan, tak percaya ke Tuhan mengikut agama. Maksudnya dia tidak beragama, tapi dia konsep Tuhan yang menjadikan itu dia tahu, dia percaya. Cuma dia tidak percaya ke agama. Dia tak pergi agama. Bebaslah pemikiran dia bebas. Maknanya Allah Ta'ala buat pada fikiran manusia ni, kalau dia buka minda, perhati molek pada ciptaan Allah Ta'ala, tak kira apa lah. Kadang-kadang lalak seekor, kalau kita tengok pun dia jadi ingat tu. Lalak seekor. So untuk kenali, kita untuk kenali. Untuk kenali ni, di kaki dia tu ada macam sakit nanah gitu lah. Buruk. Dan dalam 4 buruk tu ada 2 ulat. Ulat duk makan. Tempat tinggal ulat. Untuk kenali kita. Waktu panggil Tok Wali tu. Satu hari, anak murid dia tengok dia ni duk bokok-bokok pun duk cari benda. Bokok duk cari benda. Anak murid bertanya, Tok Guru duk cari ke apa? Duk kenali kata, aku duk cari ulat, hok duduk kaki aku, tu faham mana? Duk cari ulat. Lepas tu jumpa, dia bubuh semula ulat tu dalam tempat lubang kaki dia. Dia kata, inilah tempat ulat ni cari rezeki. Rezeki ulat tu duduk kaki dia. Allah Ta'ala buat rezeki ulat duduk kaki dia. Maka dia tak sinak sanggup. Takdir Tuhan. Kejadian Tuhan buat. Ni hati Tok Wali tengok kerja Tuhan. Nah, kita ni tak ada bulat. Sembuh macam-macam dah. Bukan suruh buat. Mungkin ulat molek-molek cakap ustaz ngajar malam biarlah kerja Tuhan tu. Kok kita tak sapa situ tak suruh buat lah. Ni kerja orang sapa dah. Orang nampak dah. Nampak kerja buat Tuhan ni. Ada kan Tok Wali naik basikal. Tiba-tiba dia berhenti. Lepas tu dia pun ambil basikal tak atas belakang, dia pun jalan. Lepas tu letak semula. Basikal dia pun naik. Orang pun tengok dia, tanya dia apa buat gitu. Aku duduk naik basikal, aku tengok ada semut duduk berata, duduk jalan. Aku tak si pijak. Tak si pijak semut makhluk Allah Ta'ala ni. Dia nampak. Dia bukan nampak semut tu, dia nampak Allah Ta'ala. Nampak sifat-sifat Tuhan situ. Benda dalam hati dia, kita tak tahu lah apa dia nampak tu. Pelik-pelik kalau dia tu buka benda-benda gitu kan. Dia tu kerja pelik lah. Kita ni moga mata hati gelap gelemak payah masuk macam-macam dalam perut. Jadi tak nampak. Lepas ni dia nampak tu nampak tu
Tidur pun nampak Tuhan je. Tidur. Macam Imam Ahmad. Mimpi jumpa Tuhan. Ada orang marah cerita Imam Ahmad mimpi jumpa Tuhan. Kata apa karu. Jumpa Tuhan gapa atas muka dia. Mimpi bukan jumpa sungguh. Mimpi ni kot dia lah nak mimpi gapa pun. Kalau malaikat dia kata nampak tokoh tengah kabar ni tu memang sesat. Kalau mimpi tak ada apa satu. Tapi nak oyak dia punya hati dia tu ingat Tuhan sampai kau mimpi pun jumpa dengan Allah Taala. Nah. Ada lah orang marah tu, pokok Wahabi marah. Guna ayat hati para awliya ni Allah Ta'ala buka cahaya kebesaran Allah Ta'ala ni dalam hati dia. Yang begitu ajaib. Dia nampak rahmat belah kasih Tuhan. Nampak dosa, nampak pahala. Dia nampak. Kalau kata dosa, dia nampak kesih-kesih dosa. Ini dimaksud oleh karamah lah. Karamatul awliya. Karamah awliya. Macam Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dia patua dia air musta'mal tak boleh guna dah. Tak najis. Dan kita Syafi'i air musta'mal tak najis lagi. Suci lagi cuma tak boleh nak menyucikan. Dia najis. Sebab apa? Masa dia tengah ambil semaya tu, dia duduk perhati orang lain ambil semaya tu. Jatuh bok dosa tu. Kita lega air musta'mal, air lepas daripada ambil semaya. Dia nampak najis dosa tu. Jatuh. Gugur daripada wuduk tu. Jadi benda-benda gini Allah Ta'ala buka lah. Buka. Buka kepada hati awliya dia. Jadi, ada yang mana dia melihat Allah Ta'ala di sisi alam. Mana kata melihat sifat-sifat Allah. Memandai sifat-sifat Allah. Sihi. Yang mendirikan. Mana kata yang mendirikan Allah Ta'ala. Jualah yang melakukan apa yang disukai. Hambanya dan mewajibkan atas hambanya ibadat. Maknanya Allah Ta'ala lah yang memberikan apa dua perkara yang dia perlu oleh hamba dia. Dia nampak. Kasih sayang Allah. Kita ni kalau tidak kerana kasih sayang Allah Ta'ala, cuma kita tak berasa ya. Padahal rahmat Allah Ta'ala tu turun supaya hujan kita. Makan, minum, tidur. Kita tidur. Tidur tak khabar ingat. Tapi tak ada seekor semut pun masuk dalam lubang hidung kita. Tak ada seekor semut pun tak masuk dalam lubang hidung kita. Kita tidur tak? Koci pintu, selok nelo, pagar, koci pagar rumah. Kita berasa serupa dengan kita duk jaga koci tu selamat leh. Dah Allah Ta'ala hok selamat kita tu. Tak naik orang curi. Babi tak masuk oleh pagar. Semua tu dia tu yang berlaku. Rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala berlaku. Kita makan kenyai tak sakit perut. Puak-puak doktor kata udara nak kita duk seduk tak tahu apa benda. Kok ada dalil. Kita duk seduk. Nak masuk alih hidung. Tak ada kena nyakit ke apa. Sebab tu sekat tu. Air yang kita minum tu. Kalau kita cek tak tahu apa benda ada dalil ni. Pelik-pelik. Tapi bila masuk hak borok tu buah. Molek-molek dah tu saya buat. Ni. Mana kata Allah Ta'ala ni, betul lah dia yang menjaga kita, menjaga hamba-hamba dia ni. Menjaga hamba-hamba dia. Dengan rahmat dan kasih sayang dia. Tapi Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk beribadah kepada dia. Untuk kita taat. Untuk kita sembah dia. Untuk kita sujud rokok kepada dia. Nampak? Segala hak Tuhannya pada jalan syukur dan ubudiyah baginya. Sehingga manusia itu mendapat bahagia-bahagia dia atas muka dunia. Jadi Allah Ta'ala dia buat kita ni, dia tidak biar. Manusia perlu ke makan minum Allah Ta'ala sedia. Manusia perlu ke hidayah, taufik, agama Tuhan beri. Supaya manusia itu kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan jalan syukur
Terima kasih pada Allah dan ubudiyah dan jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada tinggal baginya syahwat. Maka tiada tinggal baginya syahwat, maknanya tidak ada lagi bagi diri dia itu syahwat, keinginan, hawa nafsu, bila dia ni betul-betul buat satu perkara kerana ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dahulunya, maknanya dia ada di kalangan hamba Tuhan ni, dia melihat, sebelum dia melihat alam tu, dia tengok Allah dulu. Allah sebagai pencipta. Allah Ta'ala yang qadirun, yang maha berkuasa, muridun, yang maha berkehendak. Sebelum daripada ada alam tu, dia tengok Tuhan dulu. Dia tengok Tuhan dulu, baru nampak alam. Hak ni, orang tasawuf kata syuhudul wahdah fil kasrah. Syuhudul wahdah fil kasrah. Lagi syuhudul kasrah fil wahdah. Ada orang, bila dia pandang Allah, maka dia tengok gapo benda tu dia buat. Maka tengok Allah, ingat Allah Ta'ala dulu, baru ingat kepada makhluk-makhluk. Nampak Tuhan dulu. Celak putih mata, nampak Tuhan dulu. Baru nampak makhluk. Lagu mana kita pun tak boleh nak royak ni, dia punya tahap makrifah dia tu. Nampak Tuhan dulu. Nampak Allah dulu. Dengan segala sifat-sifat dia, asma' dia, nama-nama Tuhan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, sampai habis. Nampak Allah Ta'ala dulu, yang wujud, qidam, bakak, nampak Tuhan dulu. Nampak Tuhan dulu. Yang dahulu atasnya dalam wujud, yang terdahulu wujudnya wujud Allah di atas wujud makhluk. Mana dulu Tuhan dengan makhluk? Allah dulu. Patut mu nampak Tuhan dulu ke makhluk dulu? Kalau orang makrifah dia tinggi, dia nampak Allah dulu. Orang makrifah tinggi, nampak Allah dulu. Mana kata kalau kita ambil sikit semayih lah. Sebelum kita akad takbir tu, dia nampak Allah dulu yang menggerakkan dia untuk akad takbir. Baru dia takbir. Tu contoh mudah. Sebelum dia rokok, dia nampak Allah dulu yang menggerakkan dia rokok, baru dia rokok. Allah dulu, baru makhluk. Kalau kita contoh, ambil contoh semayang. Allah dulu. Kerana ia menjadikan. Kerana ia Allah yang menjadikan baginya, dan bagi alam, bagi diri dia. Kerana wajib wujudnya, wajib wujud Allah Ta'ala. Bagi zatnya tiada bagi lainnya. Kerana wajibul wujud Allah Ta'ala itu ialah zat yang wajib ada, selain daripada Allah Ta'ala, dia panggil mumkinul wujud. Wujud yang mungkin sahaja, itu tidak wajib ada. Ini usuluddin. Atau kemudiannya, atau dia tengok Allah selepas daripada tengok alam. Ada sebahagian daripada hamba Allah Ta'ala, bila habis dia tengok alam, baru teringat kepada Allah. Hak ni hak rendah sekali lah. Hak debek sekali. Sekurang-kurang orang tu ingat Tuhan. Bila dia tengok alam, bila dia tengok kejadian, bila dia tengok peristiwa hak berlaku, akhirnya dia akan teringat Tuhan. Akhirnya dia akan ingat Tuhan. Bagi orang yang ada cahaya dari hati lah. Ada orang pakai tak ingat rasa, pakai tak sudah dengan gitu ya. Habis dengan begitu, tak ingat rasa ke Tuhan. Ini pasti berat lah, berona sungguh lah. Perut benda dia tu. Syukur-syukur orang berimeh, orang ingat Tuhan. Dia akan tengok, tetap melihat Allah Ta'ala juga. Pada segala benda. Walaupun selepas semua perkara tu berlaku, habis sudah. Barulah nak terima, kerja Tuhan. Kodok-kodak Tuhan. Tuhan tak ada nak buat guana. Dah rezeki kita setara Tuhan buat guana. Jalan.
Tak ada nak marah siapa menurut tu hewak kita gini dah. Dia mula kabar. Masa mula-mula kena juga nyet tu. Oh, dia tu dia ni awak aku gini salah. Lepas tu dia sendi reda molek. Tu takdir dah sebenarnya nak aguan. Nak geruh. Tu bik dia tu. Nak geruh lah tu tak ada lah tu takdir tu dah. Nak geruh. Ni. Tapi kalau hak tu pun tak ada kena ngai tauhid semula. Kalau hak tu pun tak ada, tak nampak Tuhan langsung. Nah, berlaku apa-apa tak nampak Tuhan langsung. Susah pun tak nampak Tuhan senang pun tak nampak Tuhan langsung. Tak nampak lah Tuhan je buat, Tuhan je netu. Makna kata orang lagu ni kena klik ngaji tauhid semula. Kena balik mula ngaji sifat 20. Kena ulang mula. Mana kata dia tak kenal Tuhan langsung. Orang kenal Tuhan kok mana pun hati dia ni akan balik ke Tuhan. Sama ada cepat atau lambat, setengah orang selalu. Nampak Tuhan lalu. Apa berlaku? Allah dah. Tuhan dah ni, kerja Tuhan ni. Ada orangnya. Cepat dia sabar, cepat dia redha. Ada orang ni habis pahlimone tahun baru khabar. Baru sedar. Apalah daripada tak khabar rasa apa. Ni. Bahawa dipandangnya akhir, kekalnya kemudian daripada fana. Bahawa dipandangnya akan kekalnya Allah Ta'ala kemudian daripada fana binasa seluruh alam ini. Itu pun sebahagian daripada memandang Allah Ta'ala. Ni. Seluruh makhluk binasa berlaku kekalnya lah Allah. Ni biasalah. Kalau berlaku kematian agak kita pun akan diingat lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk oleh ni. Kalau ni pun tak ada tak tahu lah. Dalam perut dia tu, hati dia tu memang gelak sungguh. Tak ada email rasa. Dia ada iman kok mana pun dia akan sapa sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah Ta'ala telah menetapkan segala perkara sejak azali lagi. Apa yang dia kehendaki dia akan buat juga. Orang yang tauhid. Kemudian daripada fana kaun. Kerana ia yang menjadikan tiap-tiap sesuatu dan yang memiliki dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua mari daripada Allah. Tauhid. Tapi tauhid ni tauhid rasa. Tauhid hati. Bukan tauhid fikir. Kalau kita ngaji sifat 20 tu panggil tauhid fikir. Kita mikir. Mikir Tuhan ni ada sifat gini, dalil dia gini. Itu kita fikir. Kalau tasawuf ni dia nak bawa daripada fikir ni kepada hati. Jadi hati inilah yang mula merasai tauhid yang ada dalam fikir kita. Kalau ni dia panggil apa? Ilmul yaqin. Kita yakin setakat ilmu dan fikir kita. Kemudian dia pergi kepada ainul yaqin, haqqul yaqin. Ada sini. Pohon dalam tauhid kita tu, hak kita duduk ketuk, masuk, pehe, khabar, sedar. Dengan kita ingat. Dia pergi tidak pohon dalam. Siapa ni? Siapa sini? Jadi honok sebenar kok Tuhan kata man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah tu hak mana? Hak sini ke hak sini? Hak sini ke hak sini? Jawab Imam Ghazali hak duduk sini. Hak kita rasa tu. Bukan hak sini. Kadang-kadang ni tika nyawa duduk sini tak tubik. Tak tubik. Tak sedar orang duduk tengah lemah ni. Nyawa mereka tengah tarik dulu sakit ni. Oh, ni tak khabar dah. Tapi hak ni ada ruh. Tauhid ruh ni. Hak ni lah man akhir kalami la ilaha illallah ni. Walaupun mulut tak bunyi, tapi hak ni ada. Dakhalal jannah. Dia bukan nak ni. Dia nak pada tauhid yang sedar, tauhid yang dirasai oleh hati dan jiwa. Dengan cara kita memandai Allah Ta'ala pada segala perkara. Cara nak berhidup ni, tengok tu. Perhati sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah. Perhati perbuatan Allah.
Hati ni hidup semua, duk tengok. Sebab hati kita ada mata. Hati kita ada mata. Mata ni boleh tengok. Mata ni boleh rasa. Mata ada lidah. Dan hati pun ada lagi dalil panggil sir. Dalil lagi hati tu ada hati. Kepada hati waktu dia boleh rasa. Nampak. Jadi orang yang hidup mata hati ni insya-Allah selamat dia. Bila dia nak mati esok. Mudah-mudahan Allah Taala beri kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmu atammu sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.